Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Kita di hari Isnin, Monday blues ke koma? Tak, hari ni kita nak pergi kebun. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi kebun. Sekarang dah dekat pukul 9, tapi cuaca alhamdulillah dia macam nice. Dia macam tak panas sangat. Tadi panas sekejap. So kita pergi kebun sekejap, pergi keluar peluh. Sebelum keluar peluh kita pakai sheet mask dulu untuk kita punya moistkan muka kita sebab muka kita kering kan. So kita pakai sheet mask. Sheet mask ni nak bagi muka kita lembap sebab kita nak pergi memang panas. Sebab semalam panas dia macam kering, pedih muka I. Sebab I pakai moisturizer semalam pedih. So I don't know, I think whether I need to change the moisturizer or not. Okay, kita pergi dengan mak kita. Mak kita. Hai mama. Waalaikumsalam. Ayo bagi salam guys, jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak pergi. Nak tunggu depan pun tak ada stand. So hari ni vlog kita pergi ke kebun. Kebun. Ya, pergi kebun. Ya, motivasi pagi bersama Profesor Ramlah Emirates. Dr. Ramlah. Kata-kata untuk hari Senin, jadilah diri sendiri supaya orang tak menilai kita luar dalam. Itulah diri sendiri. Dan jadi diri orang lain kan. Kita dah sampai kebun guys. Hari ni kita dah sampai kebun. So tunggu sekejap kita boleh buang dah binatang ni. So moist. Okay, tohok sana. So yang mana lebih-lebih tu kita tonyok-tonyok lah guys. Tanya bawah mata ni kan gelap. So kita lebihkan kita urutan bawah mata. Sebab mata I kan bawah ni pedih sebab dia kering. I think tengok phone selalu ni kan. Tengok phone selalu macam ni. Yang extra, where the extra one? We are using this. Alhamdulillah so far feedback for this one. I pakai masa tu I burn tau. I pergi kebun sebab lama kan cahaya matahari kena kan. So I pakai benda ni dalam seminggu 3-4 kali jugalah I pakai. Ni yang lebih-lebih ni kita boleh buka mata. Sebabnya mata kita kering bawah ni. So tu kita urut-urut sebab urutan kan. That's why kita kena urut dia. Kalau tak urut, kita ambil sisa-sisa dia. Okay. Itu je. Dah siap. Okay. Sekejap lagi kita nak buat kerja. Let me breakfast dulu sebab I dah beli nasi lemak dengan kuih sagu. Kita breakfast minum air masak. Jangan minum air manis, okay? Kita dah sampai dengan raga kita. Nak pergi berkelah dekat pondok Mak Isa dengan Kak Yah.
Assalamualaikum. Makan nasi. Good morning, guys. Good morning. Oh, makan nasi kat now. Oh. Hang buat cik apa? Kita keladi. Sedap. Ni nasi lemak. Apa dia sagu? Sagu. Beli tadi. Tak sat ni beli dengan nasi lemak ni. Cok sagu. Nasi lemak tang kalau tengah jalan tu sedap. Bila tengah jalan tu. Ni nak buat apa? Ni kita makan dulu. Sekejap kita tebah. Ni patih mai. Tempat dia bagi kata orang hujan. Tidak malam panas ni ah. Ni mana ni pun tak apa ni padu. Paknya makan sikit lah, lah perut. Paknya makan sikit lah perut. Oh, mak. Apa tengok. Bubuh nasi banyak penuh. Makan penuh. Memang dia ni. Tak pergi makan. Ambil sikit pun dia ada orang dia kan. Patut lah. Dia makan gede ni. Lima. Tak ada awal lah. Dia buat nak sakit perut lah. Banyak ambil minyak kereta. Oh, di klinik orang ramai. Klinik ni hari Senin lah. Di mana-mana apa. Dah boleh. Klinik keadaan macam. Lama. Hidup susah lah kita. Kata-kata main ni kita tak tahu hospital lah tu lah. Sebab pakar kan. Lah Ian. Bila kita pendang. Banyak orang pendang rumah. Dia masa dia terima. Kau main ni gua. Baru ni 2 orang. Ni had. Bukan teruk sangat lah boleh berjalan apa. Kalau petani ke hang boleh berjalan. Dia pun hijau nak dia dah tunggu. Dia pun cap tu hijau kuning. Asal pun boleh bawa pergi mana tu orang. Asal ni dia Bunga telang. mati pun kalau kau ini panas ni. Boleh tak? Pedang tu apa tani Mati. Oh, helikopter. dapat Tak. Panas lah hangat. Mak dia batuk. batuk ni. Oh tu. Apa? Dah ada main panas kalau panas. Batuk kena dah minyak tu payah nak tegur dah. Lemak. Paknya buat apa ni? Mungkin ni nanti dia merah baru nak buat dulu. Merah rumput ni. Lepas tu nak buat. Lagi kalau buat bajau baik dia tegak balik. Nak buang pelepoh hat duduk kat sana tu senang nak macun. Kalau tak buang kita macun takut dia serak. Macun dia ke pokok. Gaji tu bagus ni. Tak apa 35 ni kalau rosak tak rugi. Nanti pokok besar nak beli hak 12 inci. 12 inci mahal 100. Dia ni kita nak buang pelepoh. Tapi tak apa dia bagi mata kan. Pak jangan tak dia bagi mata. Dia bagi pen kat pantai. Tanya tak bagi. Ni rosak tak tak.